Hari ni orang Sarawak datang naik bas, besar-besar bas. Dia order king crab yang besar-besar bas, ramai dekat 50 orang. Tapi boleh tengok tak saya punya crowd restoran. Hari ni saya buka dekat 600 kerusi, 3 meja, 3 buah restoran, 1 2 3 bahagian dalam aircon dan meja luar ni semua ni dekat 600 kerusi. Cuma special hari ni saya nak potongkan king crab untuk orang Sarawak. Boleh kak? Mari. Tak pandai potong. Tak pandai potong, boleh saya potongkan. Special kak ya, saya potongkan ya. Mari. Gebu. Okey. Ni kak yang kuning ni kak. Ya. Okey, mari. Lembut kan? Nang nyaman Nang nyaman. Nang mantap. Nang mantap. Nang mantap. Okey, sorong tangan kak. Tu, mari tengok akak. Kuah dia. Tu. Dia lagi. Sabar. Nang nyaman. Abang lu Si Ibu Sarawak ni. Si Ibu Sarawak. Mari brother. Oh no, isi dia. Nang mantap. Nang mantap. Nang nyaman. Tengok. Yang itu dia ada order Chilean. Itu bukan Alaska, itu Chilean. Ini pun baik juga, sedap tu. Sedap bang. Itu pun sedap juga, Chilean tu. Kami bayar. Pesanan untuk abang Lobster daripada warga Sarawak, datanglah sini. Nasi lemak lobster. Lobster JB. JB, nang mantap. Nang mantap. Nang nyaman. Nang nyaman. Baik, terima kasih semua. Geng. Masukkan semua. Okey, yang mana nak makan Alaska yang macam tadi tu? Yang boleh dekat sikit tak? Alaska tu 498. Kalau yang Chilean tu dekat sikit, pakai zoom je. Yang Chilean tu 398. Ketam yang berbeza, rasa yang berbeza, rupa hampir sama. Chilean king crab dengan Alaska ketam yang tak sama. Okey, terima kasih kepada semua pengunjung saya yang datang baik daripada Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, Borneo. Ini benda yang wajib untuk korang dapatkan. Kalau mampir kemari, dapatkan di kaunter saya sana tu. Ini adalah sambal ikan bilis, ikan teri mata biru ataupun ikan bilis mata biru. Ini beli sebagai souvenir untuk dibawa pulang. Kalau nak makan dengan nasi putih, nak makan dengan bubur kosong, nak pergi travel, nak pergi haji, pergi umrah, inilah dia ubat dia ya. Dan juga ada berita baik untuk semua pengunjung daripada Malaysia. Ini kita ada kilang perabot terbesar di Johor Bahru, Halim Razak Maju ataupun HR Bundle. Dekat sana kalau 3,000 korang ada, boleh penuh satu rumah. Ataupun nak beli perabot sikit-sikit pun boleh. Nak beli cari meja makan, kursi, meja, sofa, mesin basuh, semua ada. Type saja Halim Razak Maju. Dan tolong komen penuhkan ruangan komen saya. Adakah mereka ni salah semua? Tolong pusing. Adakah salah semua dalam ni? Diorang ni kebanyakan yang seumur hidup sekali makan kepiting Alaska. Salah ke? Kalau salah, komen salah. Kalau tak salah, komen tak salah.